Okey, sekarang 6.30 pagi. Izzat nak hantar Shikin ni. Izzat dengan Fatin nak hantar Shikin balik ke Senai. Fatin pun balik besok. Fatin balik ke Penang naik ATS besok. Shikin balik hari ni ke Bintulu naik flight. Laki tu anak Alung berapa anak-anak Alung seorang anak-anak ayah bapak nak Pak Ngah tukar rakam. nampak Ngah hebat nak balik mana sih nampak Ngah hebat nanti jumpa Pak Ngah lagi. Bye bye Sini ada box masuk dalam box. bye 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 nak balik Dah berbaik nak berbaik. okay bye salam. Bangun kat situ. Lah, hai. Aku sedap lah duduk makan repair ya. Dah kan tenang kan lagu kan. Berkata murah makan murah. Itu betul. Ramai kat homestay. Alhamdulillah. Kos Kecanai 30 keping. Balik homestay. Let's go. Ingat Harapan di Canai. Mak masak Maggi. Ni buat nikmat ni tengok Netflix. Mantap. Tak apa. Sokok. Tak abang kau biasa lah. Ya. Tidak panas. Takut tikus masuk tikus. Lagi aja jam. Ini beraja rumah apa Pak Ngah Pak Ngah Makmur 10 lagi. Alhamdulillah. Saya dah masuk badan. Mau jam mana? Wah. Ya. Saya malah pitung. Oh ni masuk kan? Hari ni masuk hari ni. Wah. Masya-Allah. Kita yang prank Kita tengok dekat kepingan kan. Ya dulu. Tapi tahun ni tak nak tengok. Aziz sampai kepingan malam. Ya lah lama. Malam kan? Ya. Dia baraan di sini. Antah baraan. Dahan baraan datang. Pagi mesti Kurang paham dia. Omongi perhatian tu memang dia mau nangir. Wah aku Thailand ni zaman bapak aku je bocah nak bilang saat itu orang pernah dijangir Thailand tu. Oh bisa orang pernah dijangir. Orang bilang ini kenapa? Kenapa juga ini? Bila lagi aku tak merasa. Alisha ya Allah. Okey, dekat Parit Dapis Semarang, rumah Mak Kak Siti lah. Lihat di gambar. Saya macam ada lah. Mesti menjadi nyata. Kalau kita tipu ukuran dia lari sikit, masuk lagi lah. Nanti dia sampel ke kalau terbang. Jangan kita. Dari return kita minta kita
Ha? Jual lah, jual. Jadi dia punya anunya tak sebenarnya aku tak sabar cari lagi tak kata selongkong. Yelah. Bila tambah lagi. Tambah. Sambung betik. Betik Dekat mata ni tak 5 orang ni. Ha? Oh depan. Okey, Alhamdulillah. 3.18 petang baru sampai ke kampung Sungai Ayam. Kita niat berkuah rumah Pok Teh dengan Mak Teh. Pergi. Penat dedak ni. Ada katil ada pisau kan. Kita dah Kita solat dulu. ada apa? Dan solat jamaah. Dekat lah kerja. Kalau ikut jalan biasa. Ya, Pok Teh pun. Sedap hidup orang budak ni. Wah. Enggak. Bila Faiz. Bini dia ni anak saya. Jana. Ambil 5 biji ya, Yang. Yang ambil yang rendah dulu. Tu sebelah sana. Jap. Nampak lebih dah ni. Lagi 2 Yang. Jangan buat tak? Okey dah. 5 cukup. Dah tu. Dia pakai bawa galai ya. Tinggi saya. Lagi 1. Oh, sedapnya anginnya kat sini. Minum bawah pokok ya. Motor so buka kat belakang. Oh, diorang jual bu tapi letak air. Dia tambah air. Ini bos ni. Apa ni? Agas. Agas. Betul lah benda ni ada. Mana datang ni? Belakang. Okay guys, sekarang masih dekat kampung Sungai Ayam Niat berku Johor. Niat berku Batu Johor So sekarang dah 4.18 petang. Kita nak tunggu kat Siti dengan Banas family datang sini. Dan baru kita akan konvoy gerak ke Parit Bilal, rumah Wan adik aku. Lepas tu baru balik Pok Teh lah, rehat. So ini kawasan kampung Pok Teh lah. So kalau tengok kawasan ni, tak silap raya 2022 kot, aku pernah buat video lah kat sini, main mancur ni.
bakar mercun kat dalam parit ni. Parit ni juga tempat aku mandi lah masa kecil-kecil tu. Mantap lah. Tapi ni macam dah kotor sikit lah. Tanah ni dah jual dengan orang Cina, tak tahu dia buat apa ni, kilang ke apa tak tahu lah kan. Tak nak Allah alam. Dah kotor lah dan parit dia pun dah kotor lah, tak macam dulu lah. Ya, tapi ni dulu bersih. Dia bersih. Dia tinggal dengan Mak Teh balik. Mak Teh tak tahu dia tinggal dengan Mak Teh balik tau. Mak Teh tengok kereta yang tak ada, dia tak ada. Mana pula? Ni Dah risau. Dia dah dia jangan ada. Dia jangan lupa tau. Mak Teh mesti kena ikut, dia tak boleh rasa dia. putih je, putih lah, hai putih. Jom. Boleh Pak Yejas. Assalamualaikum. Masuk jom, dah rumah. Dah sampai alhamdulillah. Kau nak itu ah? Tak payahlah, dia dekat mana? Dah balik. Dia dah nama tua dia dah. Ayam goreng pun sedap. Budak ni suka. Ayam goreng mamak ni. Kau pakai tepung apa Bisari? Tak, bukan. Bonus. Juga sini eh? Tak apa lagi. Balik je. Lucu lah. Okay, kita bawa sampai homestay. Lepas beraya kat rumah Wan lah, kat tukar pecah So malam ni tak ada apa-apa program lah. Aku lepas solat jamaah kat Dim. So malam ni rehat jap. Okay, lepas isyak kan nak keluar pergi Dobi lah, basuh baju. Lepas tu tidur. Ya, rehat jap lah. Okay guys, sekarang pukul 9.28. Aku dengan Anas tengah cuci baju lah dekat Dobi. Dan Dobi ni dekat je lah dengan homestay kita orang, boleh jalan kaki. Tapi kita naik kereta lah. Jom kita lepak minum jap. Setengah jam lepas sekarang. Pukul 10 siap lah. Let's go. Pukul 10 kan kita pakai dryer pula. Tengok ni dah pukul berapa dah. 11 suku lah. Budak-budak ni tak tidur, tengok movie Netflix. Syamas, Syed, Fadil, Jannah dengan Kak Anis. Oh Allah, cerita apa ni lah? Mas, cerita apa? Macam cerita apa? Frozen je? Cerita Matrix. Hantu ke? Kartun? Tepuk di meletus. Hantu tak lampu Okay guys, sekarang dah pukul 11 suku malam So besok kita akan check out dah keluar. Mungkin pukul 10 pagi dan bergerak ke Bukit Gambir, Kampung Melepang, Bukit Gambir, rumah Kak Lia lah, untuk jumpa family Kak Lia, Pak Rahmat. So untuk malam ni alhamdulillah settle, tak ada apa-apa aktiviti. Makan pun dah makan kat rumah Wan tadi. Aku buat pemandi. So jom tidur. Tidur kat bilik lah. Dah tengok movie lah. Dah lah, jom. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Esok pagi kita jumpa. Sampah kan? Sampah ni. Ini sampah. Ni buat ibunya. Okay guys, sekarang pukul 9.45 pagi. Alhamdulillah semua dah siap nak kemas lah, nak balik lah. So Anas dengan Kak Siti family akan bergerak balik ke Melaka, dan aku family Ibu Abah Naim akan bergerak ke Bukit Gambir, nak pergi ke rumah Kak Lia, Kampung Melepang. So alhamdulillah rumah dah kemas, bilik cantik macam mana kita masuk, macam tu kita keluar. Okay, ni dapur ni semua komplit homestay ni. Komplit, sampah pun dah buang, dapur dah bersih, meja dah bersih, cantik. Ini bilik kedua lah. Bestnya homestay ni semuanya dia bagi double bed lah kan. Macam ni best.
Jom. Raja kuat-kuatan budak gemuk-gemuk. Duduk kursi tu patah. Ipak ingat agaknya bang. Okey, ni bilik utama. Masa tu ada kat merah. Bilik utama semua bilik aircon lah. Semua aircon. Dan aircon semua berfungsi dengan baik lah. Cantik. Jom, aku nak gambar sekejap kat luar. Let's go. Nanti jumpa lagi. Alah, kakak, bapa kakak. Jumpa kakak, insyaAllah sama-sama. Jumpa kakak. Okey, kita dah ready nak check out 9.51 pagi. Semua anak pun dah gerak. So, jom kita berak ke Bukit Gambir. Next destination. Jom, let's go. Check out. Jalan besar je. Ni yang? Ni Ni yang? Oh tu. Ni nak betul lah yang ni. Tapi dia jalan ingat depan tu. Sebab sebelah tu ada ni. Sas. Tak tahu mahal tak ni pak. Dia pun tak buat lagi. Oh cantik Dia rumah dah buat dia. ya, dia dah buat ibu kata. Dia dah buat sini dengan dapur dia sepi tu dia dah buat. Kedua pun kita gini je lah. Ini kat apa boleh? Ya abang. Dia dekat rumah Kak Lia Gambir. Mantap. Sapalas. F. Tutut. Ini semua yang kita butuhin buat bodi rumah kucing. Yuk mulai kita. Makan seorang je yang makan ini. Pasti kamu udah tahu ini. Ya. Ya, apa yang wifi jana tadi ya? Wifi dia. Tak ada. Okey, sekarang 3.47 kita masih dekat Kampung Melepang dan dah bersiap nak tolak ke Tanjung Gading Muar lah dari rumah Pak Lang Sarip. Jom. Let's go. Okey, alhamdulillah 5-8 minit sampai dekat Tanjung Gading Muar, rumah arwah Pak Lang Sarip. Kumit tak ayam dia gitu? Tak, okey je. Tak. Baik, mungkin buah apa tu yang jatuh kita nak tangkap. Dah lock. Let's go. Buah tu akan meletup. Dia beracun. Jom. Kau tak percaya kan? Dia tak Dia tak percaya dia ada anak dia tak pandai. Ini anak siapa? Kau bawa anak siapa dia? Kita pilih anak kita lah. Dia dah saling temper. Dia diam je. Alhamdulillah. Allah bantu. Dia masa Kak Tina tu sakit, dia tolak Kak Tina. Dia pun tak tahu tau ada budak ni. Dia tak tahu. Lelaki lagi. Lelaki lagi. Pak Nga, langkah kanan, mi kari. Dia lapang tu macam lapang ni, lapang maksud. Oh, dia lapang dah. Dia tinggal rumah je. Dia macam lapang dia, nampak rumah je. Dulu depan tu macam semak-semak dah bersih. Buat tu tunggu kat dia. Okey. Bang, okey bang, jumpa ke? Right. Okey, Okey, kita dekat masjid. Tunggu siapa tu, Dek? Masjid Al-Taqwa. Ada kuah. Al-Taqwa. Ya. Itu bahat ni. Adik Al-Taqwa. Apa sebelah Senggarang? Senggarang ikut. Senggarang Batu Pahat Johor. Tanjung Lah. Ayam bang. Ini tu lah mereka. Wih, wih, wih.
stiker ni. Okey, dapat khabar dari insulin ke masjid. Tiba-tiba ke lagu raya. Takut lah. Maha suci terdengar suara takbir. Tengok apa dekat ada surau ni masjid. Tu ya Raihan. Juga nah. Mantap. Lara pula Siti Ramlah. Okey guys, sekarang pukul 8.48 malam. Okey, jom kita sambung perjalanan. Sampai di sini saja episod pada kali ini. Kita jumpa di next episode. Okey. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.